Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya ingin kongsikan resepi masakan rumahan lelaki, iaitu sambal udang yang super sedap dan simple cara pembuatan dan juga bahan yang digunakan. Pertama sekali kita tumis bahan-bahan seperti berikut sampai jiran kiri kanan depan belakang bau dan pecah minyak. Kemudian jangan lupa tambahkan gula sedikit, saya guna gula Melaka. Lalu garam sesuai selera dan juga penyedap rasa atau MSG ni bagi yang guna, yang tak guna boleh skip. Setelah pecah minyak, bolehlah masukkan sos chili, kemudian diikuti dengan sos tomato, kemudian kita gaul-gaul rata. Lalu bolehlah masukkan kita punya udang. Jadi udang ni saya tak goreng, saya lebih suka terus masak macam gitu, sebab kalau dah goreng saya rasa macam tak sedap, keras. Kalau macam ni masih juicy lagi. Nah, last sekali kita letak potongan bawang. Saya kalau sambal suka bawang ni lebih. Last, bagi cantik-cantik saya letak daun bawang. Nah, bagaimana menurut anda? Selamat cuba guys. Bye-bye.